Okay, hai, Assalamualaikum geng. So, hari ni kita nak main game Aiskrim 1. So, hari ni Amar macam dah lama sangat dah tak main game kan. Sebab Amar pun ada kerja juga kan. Kecil lagi. So, Aiskrim 1 ni sebenarnya dah lama release daripada tahun 2019, 2020 lah macam tu. Tak lah, 2021, 2020 lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Dah lama tapi Amal lambat main. Tak apa, hari ni juga kita akan main Aiskrim 1. Sebenarnya Aiskrim ni dah banyak episod kan. Dia dah ada 1, 2, 3. So macam biasalah, takkan kita nak ambil Ghost surutkan see you. No ad will be shown during the gameplay. So kita ambil normal. One walk at normal speed. Don't hear the noise. Kalau ada masa Amal main hard extreme. So kita main normal dulu. Tutorial tak perlu. Tutorial. Okay, graphic quality high. So, Aiskrim 1 begin. Dah loading. Hey, take a look around by sliding finger. Now look at the window and press the internet button. Tu guys. Ini kepala Aiskrim ni yang jahat ni. Dia suka tangkap budak. Masalah ni. Don't you wanna try my delicious ice cream? Kata dia beku dengan budak tu. Ada mana gitu man. Sup. Get in here, you know. Beres. So dekat dalam tu. Lepas tu that boy need your help. Find the rope and drawer to get down the street. Kita kena cari tali untuk keluar ke bawah. Rope. Nice. Now already have it. How place it in the window. Tapi ni tadi Amal nampak macam apa ni? Selling shot. Ni apa ni orang kata? Macam yang lastik. Lastik. Kita turun. Mekanik dia sangat bagus. Be careful. You should not miss it or get into trouble. Find a place to hide. Kat mana? Dalam ni? Dalam ni. Kita duduk dalam rumah anjing geng. Padahal kita bukan anjing. I'm looking for the chocolate ones. I'm going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Itu apa yang tu? Map. Apa ingat atas sila Amal map. Betul lah map. Lupa ingat lah. Dulu Amal masa kecil dulu tengok benda ni. Sekarang nak main tapi lupa jap. Betul lah ni. Tak ada tukar aiskrim kan? Tak ada. Okey, tak ada. Kita boleh letak dalam ni. Betul-betul berdiri kan kat situ. Lepas tu kita ambil yang dia Allah Rabbi. Baru macam ni kan. Enter. Ya Allah, baru dia dah meninggal. Astaghfirullahalazim. Tak apa, Amal tengok ad. Hai, nasib baiklah. Baru mula je dah meninggal geng. Nasib baiklah ada iklan untuk revive kita punya hati balik kan. Tak apa. Screenshot kita mana? Screenshot kita dah dekat bawah. Okay, ni apa tadi entah dia cakap tu tadi. Tak perasan lah pula. Kau ni kan buat aku kejut ni lah. Aku dah kena heart attack tadi. Tarik ni. Ya. Kenapa manis mati dari tadi ya? Sekejap kita action. Hai, baru mula dah meninggal. Ini kali kedua kita meninggal geng. Jangan risau. Okay, kita mula balik. Ni kali ni kita dah advance sikit. Advance sikit lah. Kononnya lah. Sini. Patutlah mati dia tadi. Dia pusing-pusing. Pusing-pusing mana dia? Mana aku punya slingshot? Mana kau? Okay, kejap. Sini. Dia kalau nak tembak, kena tembak kat kepala kan? Tak kena. No. Amal miss. Buang. Ni. Terus pergi map. Kita pergi. Ya Allah. Kita pergi parking. Amal dah panik gila dah. Tak boleh nak pergi apa-apa dah. Kita tengah parking dia lagi. Dah tak tahu apa-apa nak cakap. Aduh. Takut pula tu. Nanti dia pingsan dia kejap ni. Kat parkingnya ada apa je kan? Patutnya membawa ke stall dulu. Patutnya Sekejap kita tukar stall. Kita pergi tempat stall lah. Tempat penyimpanan tu semua tu kan. Kita pergi dekat stall.
So dah sampai sini. Kak skip je kat send. Cak. Wah, Cak. Mana dia? Cak. 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 Wih, dia dekat sini. Dia nak buat apa? Tidur lah. Yes. Dia tidur kan. Alai. Dia jalan je. Ni kena ambil ni. Petrol kan. Dia bangun pula. Cafeteria. Dia bangun pula geng. Allah. Mama takut tiba-tiba tu kita letak tempat tangki minyak tu tiba-tiba bangun. Sebab bunyi bising kan, dia kata jangan buat bunyi bising. Kita keluar. Mana dia? Pak? Tak ada. Wah, magic betul. Sekali ada dalam ni. Tak ada juga. Dah tu mana dia? Oi. Ya Allah. Oh ya Allah, terkejut beruk aku. Aduh, hai. Dekat situ mana geng? Terus kena serangan jantung Mama. Sempat tak? Siapa kata tak sempat mah? Kita ni kena lincah-lincah macam orang katakan macam ninja. Ninja show. Tak apa-apa. Relax. Ada lagi satu. Ada lagi, banyak lagi. Banyak gitu sampah. Dalam ni tak silap Mama kena cari tu nama dia. Kod tak ada juga. Ya Allah. Haha, lemah lah, pusing-pusing. Apa ni pusing-pusing? Apa ni pusing-pusing? Tak main lah, kanak-kanak macam ni. Ush, boleh buka kat situ. Kita pergi sini. Oh, okey, mantap. Look. Sini. Nek. Push. Ih, lambatnya. Cuba kalau main kat hard. Oh, laju dia lain macam. Sempat. Lah, tak sempat. Dah ketahuan. The next time will be Paul. Alamak, cepat sikit jalan. Lambat. Okey, mantap. Lemah. Lalu sana. Sini. Tutup pintu. Nanti dia buka balik. Tu dia. Hai, sini lah. Woi bang. Sini dia. Keluar pun kau. Cemas aku dek. Tak ada kat belakang kita. Tak. Kenapa Mak takut sangat ni? Please ada something. Tak ada apa-apa Mak. Depan tu macam mana nak ambil? Kalau dia suka lalang kat situ. Oh tu, kat situ ada lagi lah. Okay, dia pergi situ. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagilah supaya ada kod dalam ni. Kod. Please. Tak ada apa-apa geng. Ya, nak buat macam mana? Bismillah. Sekali kita tiba tengah duduk dalam ni, tiba-tiba dia dekat luar. Memang GGWP. Yes, mantap. Tu macam Hei, kau ni kan? Time aku nak macam ni lah. Time tu lah kau baru nak kejar. Sini dah bang. Sini. Tak payah nak nyanyi. Tak sedap pun. Kau nyanyi macam tadi. Sini. Molek jalan molek. Tutup. Cak. Halo. Patutnya mau bawa ke sana. Sini. Jom. Ikut. Kejar. Ada ni. Cepatlah. Kejar lah. Ya Allah, aku ni. Sasu sangat dah kenapa? Sini lah. Tangkap perkara berani. Jangan pun lambat.
Beres. Tutup pintu. Masuk. Buka, dapat koin. Dapat koin, geng, coins. Kita dapat coins, tapi tak tahu coins buat apa. Tapi yang tak tahu coins buat apa. Alah, licik betul lah ni. Licik betul lah ni. Okey, so dia kejar kita. Oh, tu. Dia kejar kita. Bocah. Hello, what's up, brother? Brother lemah, brother. Kejap lah, brother. Brother, janganlah buat hal kat sini, brother. Okey, brother, kejar, brother. Kejar. Oh, lemah. Lembab. Lembab. Tutup. Tak dapat masuk lah. Di sini, kita letak atas ni. Kita pergi ke playground kot. Ama pun tak ingat. Entah playground kot. Entah, Ama pernah lupa lah. Playground. Weh, benda ni keren. Tak silap Ama sebelum ni update yang lama tak ada keren tau. Tapi tak apa, kita ambil duit shilling ni. Kita keluar. Dia tak ada. Okey, beres. Macam mana? Masuk sini. Button. Kita tunggu. Hey, pistol kita. Ya Allah, nak ambil pistolnya pun susah. Dapat ni. Hai, mana kamu, Papa Aiskrim? Wahai Bapa Aiskrim, aku dah ada pistol. Kau takkan berani kau duduk sini. Apa khabar? Sini, aku kat belakang kau. Oi. Kau tak pasal aku ke? Ya Allah, miss. Ya. Mampus kau. Ui, 1 minit dia pingsan sangat. Ajaib betul. Ni, InsyaAllah, bismillah. Tak salah. Macam mana ni? Yes, betul. Mantap. Random padahal. Muka nama geti benda-benda ni. Hey. What? Dia pengsan lagi lah, geng. Okay, macam ni. Ama drop ke sana. Okay. Pas Ama drop di sini. Sebab kat sini kita akan ambil kunci. Lepas kita ambil kunci, baru kita belah daripada sini. Oh ni, kat jaket office key. Okay, dia dah hidup ke belum? Moga-moga belum lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia dah hidup. Apa khabar, my friend? Nak pingsan lagi tak, my friend? Mampus. Masuk mulut betul-betul. Masuk mulut. Okay, ni kita baling jauh. Yes, terbabas ni. Terbabas lah. Kita ambil balik kunci office key ni. Office key ni kat mana Dekat, nama pun office key Ama. Office key dekat office lah Aduh, hai Ama. Pergi tanya lagi soalan. Kita ambil paintball gun ni balik. Kita kena bolak balik. So kita letak situ. Kita ambil office key. Kita letak sini. Kita pergi ke jap, Ama kena pergi cafeteria balik. Ada minyak patutnya. Kalau tak boleh progress. Patutnya kalau dia ada minyak tadi tu, Ama dah boleh isi air dekat tu minyak. Patutnya Ama dah boleh isi. Patutnya. Aduh, pintu ni pun. Mana dia? Ama takut ni. Sekali ada kat sini balik. Tak ada. Dok mana dia? Ya Allah, sebelah je. Hai, buat orang terkejut je lah. Ni minyak goris. Ni dia. Oil. Minyak ni kalau untuk karat-karat lah. Mana dia? Oh, apa khabar, my Muka dia tengok tu. Muka dia tak hilang-hilang lagi tau. Yang tadi Ama tembak tu. Mantap. Sini tutup. Mantap. Smooth je. Kita pergi cepat. Kita pergi playground. Kita skip. Kita kena cepat. Pantas. Kita ambil yang namanya ini dulu.
Oil, buka pintu. Kita kena masuk dalam ni. Ni Amar takut ni. Kan tiba-tiba masuk kan, dia dekat daripada luar sini. Memang garanti lah. GGWP. Tapi kita boleh balik barang kan dengan ni kat kepala dia. Nanti kepala dia berdenyut. Siapa je kepala dia tak sakit kan dengan balik barang? It can already been open. Ni. Bismillah. Semoga tak ada depan mata. Cak. Tak ada. Dekat situ. Oil ni kan kita dah tak guna. Kita baling kat kepala dia. Yes. So, kita ambil balik minyak ni. Kita letak kat dalam. Kita kena pergi di seberang. Asalnya dulu, update lama, dia tak ada macam ni. Dia boleh sebelah dia belakang tu. Tu yang Amar ingat. Tapi sekarang ni, dia kena lalu terowong sewa nama dia ni. Jorok. Warna karat-karat. Geli yang tengok. Tengok ni. Tu, tengok. Dia, itu pun dia nak hadang. So, sekarang ni mana tempat? Ni, sini. Okay, use. Okay. Kita tunggu dia penuh. Mantap. Baru kita masuk balik ke sini. Yes. Alhamdulillah. So, Amar main dekat mobile ni susah sikit lah nak kontrol dia. Okay, tak ada kan? Cak. Tak ada. Okay, line clear. Okay, ini. Kita pergi terus ke mana parking ke? Parking tak silap. Parking. Tempat paling terbaik dalam sejarah. Okay, ini kena berjaga-jaga. Okay, dia tak ada. Mantap. Ni nama dia mantap. Ni nama dia. Tinggal satu je. Wah. Tu. Nak kena kan? Yes. Tengok aiming Amar mantap tau. Jangan main galang-galang. Amar ni buat tembak-tembak sama laju. Kita letak sini. Keamanan. Mana? Mau. Kalau tiba-tiba muncul depan mata, GGWP lah. Yes. Baru kita boleh naik go-kart geng. Kita langgar pakcik. Apa jadi kat pakcik? Tu sabar. Ya Allah. Pakcik. Ya Allah, pakcik. Saya dah langgar pakcik dah. Tunggu pakcik. Saya dah ada kereta. Saya langgar pakcik Alah geng, kita kalah geng. Aduh. Recipe for the happiness in waiting everyone glitch. Dah 3 kali kita mati Memang kalah. Tempat apa tu? Kilang gila. Besar ni ke? Besar gila. Ni tempat kilang diorang buat ni daripada budak-budak. Kita tunggu dalam peti ais. Hai, nak buat macam mana geng? Redor pun redor je lah. Aduh hai. Dah kalah dah. 3 kali dah kita meninggal ni. Game over. Tak apalah. Nak buat macam mana? Kadang bukan kita punya rezeki nak menang. Dah loading. Okey lah geng. Tengoklah tu. Betapa tak adalah horror mana. Tapi horror lah jugalah. So sampai di sini sahajalah video gameplay kita pada hari ini. My game Ice Cream 1. So nanti Amar akan try buat Ice Cream 1 normal mode. Habiskan sampai dapat menang. Garanti tak ada mati punya. Garanti insya-Allah tak ada mati punya. Lepas tu kalau Amar dah buat normal, Amar akan fokus pada hard dengan extreme. Tu pun kalau Amar nak buat lah. Tapi hard dengan extreme tu dia lari, dia laju gila kan. Tu kalau GGWP, kalau Amar meninggal GGWP lah geng. Okey lah geng, sampai di sini saja. Apa-apa lagi kita komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video Amar. So apa-apa lagi kita bye bye.